dan permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan, segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dengan istiqamah untuk berbakti, membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Akan beliau menyembelih anaknya sendiri. Jadi sebagai seorang hamba yang taat kepada perintah Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan wahyu yang diperolehi melalui mimpinya itu. Jadi keputusan Nabi Ibrahim AS ini telah disetujui oleh anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi itu secara ringkas sejarah peristiwa korban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Apa kaitannya dengan kamu sebagai pelajar? Apa pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa ini? Ini kebak ni. Kita banyak jawab soalan kebak kan? Apa pengajarannya? Biarlah saya tanya, saya jawab. Tak ada nak jawab. Saudari, apa pengajaran dia? Saudari ini pelajar terbaik saya ni, sejarah ni. Okey salah satu pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut ialah kita mesti sanggup berkorban, kan? Sanggup berkorban. Selain daripada itu, kita kena taat kepada perintah Allah, kena taat kepada ibu bapa, kan? Jadi saya nak tarik perhatian pelajar tingkatan 5 berkaitan dengan pengorbanan. Jadi saya cakap masa cuti kita dah buat macam-macam, kan? Jadi pihak sekolah untuk memastikan pihak sekolah Sayung dan pasukan ini telah berjaya memperoleh tempat pertama untuk Aish ini masanya ialah 29.40. Kalau nak dibandingkan dengan pemenang pada tahun lepas acara MSSM 2024 iaitu 29.35. Jadi pada tarikh 22 hingga 25 ini akan berlangsungnya kejohanan MSSM iaitu di Melaka. Jadi cikgu harap semua dapat doakan kejayaan murid kita iaitu Aish untuk berjaya memperoleh bagi wakil negeri Perak kita. Jadi sehubungan dengan itu, majlis menjemput Tuan Nur Nasifah binti Saharul, penyelong kanan Khas, sekali lagi mengiringi yang berusaha Cik Ahmad Husaini Fikri dan Muhammad Hassan, Pengetua SMP Sultan Tajuk Arifin, bagi menyampaikan medal dan sijil kepada murid yang terlibat.
pasukan ini telah berjaya oleh Diminta semua guru dan murid berdiri untuk kita sama-sama mengalungkan Asmaul Husna.